Okey, jom kita selami satu kupasan yang menarik hari ini. Kita nak rungkai satu pandangan rasmi atau fatwa daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Topik ni memang sangat dekat dengan hati kita semua, tapi setiap kali masuk je bulan Mei, mesti akan timbul perdebatan hangat. Ya, kita nak bincang secara mendalam tentang hukum sambut Hari Ibu di dalam Islam. Kita nak tengok teks sumber ni bukan untuk berpihak pada mana-mana kumpulan, tapi untuk kita betul-betul faham asas ilmu, sejarah dan pertimbangan para ulama di sebalik isu ni. Pernah tak anda terfikir, berdosa ke kalau kita sebagai orang Islam sambut Hari Ibu? Yelah, perbuatan beli kek sikit, bagi hadiah ataupun buat ucapan panjang-panjang kat media sosial untuk mak kita pada hari tersebut, adakah itu dianggap melanggar batas agama? Persoalan ni dah buat ramai yang tertanya-tanya, keliru, malah siap berbalah lagi kat ruangan komen. Jadi, hari ini kita akan rungkaikan segala kekeliruan tu berpandukan teks resmi. Untuk kupasan hari ini, kita akan melalui 5 perkara. Pertama, persoalan menyambut Hari Ibu. Kedua, sejarah moden dan purba. Ketiga, kemuliaan ibu dalam Islam. Keempat, haram ataupun harus. Dan kelima, kesimpulan Jabatan Mufti. Okey, jom kita masuk bahagian pertama, persoalan menyambut Hari Ibu. Bila cakap pasal isu ni, poin paling penting yang kita wajib faham dulu adalah istilah Arab ini, iaitu tasyabuh. Tasyabuh ni maksudnya menyerupai atau meniru amalan sesuatu kaum atau agama lain. Isu utama kat sini ialah ada kebimbangan kalau kita sambut Hari Ibu, kita sebenarnya tengah meniru amalan keagamaan orang bukan Islam. Adakah perayaan ni sejenis amalan agama asing atau sekadar budaya biasa je? Untuk jawab soalan ni, kita kena pandang ke belakang sikit. Jadi, kita beralih ke bahagian kedua, sejarah moden dan purba. Percaya atau tak, sejarah Hari Ibu ni memang agak mengejutkan. Kalau kita tengok zaman purba dulu, wujud perayaan memuja dewi-dewi tau, macam Dewi Sibile oleh masyarakat Frigia dan Dewi Rhea dalam kepercayaan Yunani. Ini memang terang-terang berunsur syirik. Tapi bila masuk zaman moden, ceritanya berubah 180 darjah. Pada tahun 1907, ada seorang wanita Amerika nama dia Anna Jarvis. Dia buat satu upacara peringatan untuk mak dia kat gereja. Niat dia asalnya cuma nak promosikan persahabatan dan kesihatan. Kempen ni sikit punya berjaya sampaikan pada tahun 1914, Presiden US masa tu, Woodrow Wilson, jadikan hari tersebut sebagai cuti umum kebangsaan. So, nampak tak perubahan drastik dia? Dari pemujaan Dewi Purba, jadi kempen kasih sayang seorang wanita moden. Seterusnya, bahagian ketiga, kemuliaan ibu dalam Islam. Okey, sebelum kita bincang pasal hukum, saya nak anda betul-betul hayati berat emosi dalam petikan ayat Al-Quran dari surah Al-Ahqaf ni. Ayat ni secara spesifik cerita tentang pengorbanan fizikal seorang ibu. Allah SWT sebut macam mana seorang mak tu mengandung dengan susah payah, melahirkan dengan susah payah dan tempoh mengandung berserta menyusu tu makan masa sampai 30 bulan. Ia bukan sekadar arahan biasa untuk hormat mak bapak, tapi ia adalah satu pengiktirafan terus dari Tuhan tentang segala penderitaan dan kasih sayang seorang ibu. Dan ayat tadi memang sangat cemerlang menggambarkan betapa tingginya darjat seorang ibu. Kenapa nombor 3 kat sini? Ini merujuk kepada satu hadis sahih yang sangat popular. Bila Nabi Muhammad SAW ditanya, siapakah manusia yang paling berhak mendapat layanan baik dari kita? Baginda jawab, ibu kamu. Dan jawapan tu Nabi ulang sampai 3 kali tau. Barulah baginda sebut, bapa kamu. 3 kali ganda keutamaan diberi kepada mak berbanding ayah. Memang luar biasa. Sekarang kita masuk ke kemuncak kupasan kita. Bahagian keempat, haram ataupun harus. Sebagai penuntut ilmu yang objektif, kita kena timbang kedua-dua pandangan ni secara adil. Di sebelah kiri, ada kumpulan ulama yang berpendapat ia adalah haram untuk elak tasyabuh secara ketat. Di sebelah kanan pula, ada pandangan yang kata ia harus sebab ia dilihat sekadar adat resam atau norma budaya sedunia yang tak memudaratkan pun. Jom kita tengok asas hujah kedua-dua belah pihak ni. Bagi cendekiawan yang berhujah sambutan ini haram, mereka pegang kuat pada hadis riwayat Ibn Umar R.A. Hadis ni bagi amaran keras, sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia adalah dari kalangan mereka. Berdasarkan sumber ni, ulama besar macam Imam As-San'ani dan Imam Al-Damiri tegaskan yang perbuatan meniru orang bukan Islam, terutamanya perayaan agama dorang, memang dilarang sama sekali. Mereka nampak yang sejarah purba tadi ada kaitan dengan amalan moden dan benda tu sangat berisiko untuk rosakkan akidah kita. Tapi, cuba kita dengar pula hujah yang kata harus
Pandangan ni turut disokong oleh Jabatan Fatwa Jordan. Mereka kata, Hari Ibu versi moden yang kita sambut sekarang ni langsung tak ada unsur ritual agama. Ia diiktiraf satu dunia semata-mata sebagai hari untuk kita hargai ibu. Syekh Atibi bagi satu pencerahan yang sangat menarik kat sini. Dia kata, peniruan atau tasyabuh yang diharamkan tu bermaksud kalau kita pergi tiru ritual spesifik agama orang kafir. Memandangkan Hari Ibu sekarang ni cuma setakat bagi hadiah dan ucap terima kasih tanpa libatkan apa-apa ritual, jadi ia cuma adat duniawi je dan dibenarkan. Okey, apa kata putus dia? Kita tengok bahagian kelima, kesimpulan Jabatan Mufti. Berdasarkan semua garis panduan yang dah diteliti, pihak Mufti Wilayah Persekutuan menyimpulkan bahawa hukum sambut Hari Ibu adalah harus. Ya, dibenarkan. Asas utama keputusan ni adalah sebab ia bukan lagi kategori perayaan agama. Seiring dengan peredaran zaman, kita sambut bukan untuk puja dewi-dewi purba dah, tapi kita sambut ikhlas nak hargai pengorbanan seorang insan bergelar ibu. Jadi ia tak langgar pun larangan tasyabuh yang libatkan isu akidah tu. Tapi, kejap, pihak mufti ada letak satu pesanan yang sangat kritis kat sini. Walaupun sambutan ni harus, tanggungjawab kita sebagai orang Islam nak berbakti pada mak ayah tak boleh terhad pada satu tarikh je dalam kalender. Tak ada maknanya sambut sakan hari ni, esok lusa buat tak tahu. Dalam Islam, memuliakan mak kita ni adalah tanggungjawab dan ibadah berterusan sepanjang hayat. Jadi, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu persoalan yang agak mendalam untuk kita sama-sama renungkan. Kalau masyarakat dunia khaskan Hari Ibu cuma satu hari je dalam setahun, macam mana pula dengan anda? Macam mana anda nak bawa prinsip Islam yang indah ni untuk raikan dan berbakti kepadanya pada 364 hari yang lain? Jadikan kupasan kali ini sebagai pembakar semangat untuk kita lebih hargai pengorbanan mak kita setiap hari. Okey, terima kasih kerana luangkan masa bersama kupasan visual ini dan teruskan sifat ingin tahu anda.